Okey, Assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat. Okey, hari ni saya nak tunjukkan koleksi makros saya lah. Okey, jadi daripada sini kita boleh tengok yang makros yang saya kumpul lah. Ini yang koleksi terbaru. Dia koleksi lama saya masih simpan lagi lah. Okey, jadi yang koleksi pertama saya adalah Meria 639 Ini isteri kepada Max William lah. Ini dalam bentuk yang dulu dia jadi robot yang jahat lah. Okay, ini media. Okay, yang ini kalau ikutkan set ni paling susah nak cari lah. Kalau nak paling susah nak cari lah. Kalau berbanding-banding kapal terbang ni kita boleh cari lagi, cuma yang ini memang susah cari lah. Okay, yang kedua adalah makros lah, Do You Remember Love. Okay, kita ada Roy Fokker ni yang kapal terbang yang warna kuning tu lah. Ini dia Scott School Leader lah. Untuk dalam cerita makros, ni kira Roy Fokker punya kapal terbang lah. Okey, jadi yang nombor 2 kita ada Hikaru punya kapal terbang. Okey, Hikaru. Okey, dia scale dia 60 daripada Yamato dia bersama Super 4 Super 4 ni maksudnya dia lengkap dengan semua booster lah. Ni untuk perjalanan jauh. Ni booster. Dia ada Super 4 sekali lah. Dalam ni memang semua lengkap. Okey, ni Hikaru dia warna merah. Hikaru Ichijo Okey, nombor 2 pula adalah Hikaru juga yang sama, tapi yang ini sama juga. Yang ni pun Yamato punya brand. Okey, ini Yamato. Lepas tu Hikaru ni adalah yang Super 4 juga. Dia ada armor lah. Ada armor Super 4 Okey. Yang ni armor Super 4. Dia ni boleh dengan gini lah. Dia berdua ni sama lah. Ni dengan booster. Yang ni Super 4 ni dia ada armor lah. Armor ni kira ada tambahan senjata lagi lah. Okey, lepas tu kita ada VF1A VF1A yang warna ini kira common fighter untuk makros lah. Okey, yang ini size dia 48. Dia besar sikit lah. Size dia besar. Memang besar bapak gajah. Ni kira common kapal terbang untuk makros lah. Dia VF1A Okey. Dan ini adalah satu lagi. Ni pun sama. Ni kira baru sikit lah. Kalau set-set Yamato ni kira yang lama punya lah. Kira lama. Okey, kalau yang macam DS Jockey ni kira baru sikit lah. Yang ini size dia 48 lah. Sama macam yang dekat belakang ni sama. Okey, yang ini boleh transform jadi robot lah. Jadi robot. Okey, lepas tu kita ada Miria. Miria masa dia kahwin dan juga Miria masa dia ada ni lah, pakai suit dia lah. Okey, Miria ni sama dengan yang ni. Ini boleh masuk dalam ni. Ni boleh masuk dalam ni lah. Okey, lepas tu kita ada Macross Do You Remember Love pula. Okey, ini memang lama punya barang. Jadi dia dah jadi kuning sikit lah. Tapi semua barang original masih dalam kotak. Tak ada apa-apa usik ke apa ke. Memang semua dalam kotak lagi lah. Ini dia punya scale 48 besar Okey, kebanyakan yang dekat bawah ni semua adalah scale besar Atas ni dia scale kecil. Ada size 1/60 kecil lah. Yang bawah ni semua size besar lah. Okey, jadi kita ada Tauchi Nation size 48. Macross VA1A pun 48. Macross yang Roy Fokker pun kita ada size 48 paling besar. Paling besar. Okey. Paling besar. Okey. Dan juga yang paling rare. Okey, kalau ikutkan rare ni adalah warna merah dengan warna biru lah. Max William lah. Max William tu saya ada yang macam dia punya warna gini lah, tapi yang warna biru sepenuhnya saya belum ada lagi. Saya tengah mencari lagi lah Max William yang warna biru Okey, jadi kita ada Macross yang besar. Ini dengan Super 4 sekali Super 4 Miria Feliana Genius. Okey, ini kita ada Super 4 bersama barang-barang ni semua lengkap Okey, yang ini dengan ini memang susah cari merah pada bentuk dia asal masa dia jadi penjahat tu memang susah cari. Ini pun susah cari. Warna merah dan saiz besar Saiz besar. Saiz kecil ni 1/60 selalunya banyak Okey, jadi terima kasih pada semua yang menonton celotehan Bayuan hari ini.
pasal Macross. Okey, jadi memang saya katakan berminat dengan Macross ni daripada dulu lagi lah. Jadi bila daripada dulu lagi kita minat, sampailah ketua ni ada modal sikit, kita cari modal, kita belilah barang yang kita suka masa membesar. Okey, jadi terima kasih dan selamat menonton kepada semua. Terbaik, mantap.